Okey, kembali lagi bersama saya Syahan Johar dalam kerjaya sebagai trucker kita nak buat pengisian mesin Bopai. Sekarang Bopai nak memanjat ke atas Market sel. Macam kat center je tu. Ha? Ini dah misi dah Kuantar. Macam kat center je. Biarkan dulu, jangan dia buat kerja je. Kan? Kalau orang cakap, faham ke? Dia faham ke? Siapa pasal? Dapat yang ngitik. Ngitik. Okey, naik. Biar apa motor dia tengok. Oh, dapat dekat licin. Cakap Melayu lah. Melayu boleh. No faham lah. No faham. Malaysia cakap Malaysia lah. Aduh, terkepit bel. Kecil banyak. Mana bil mana? Tak adalah. Kita naik dulu bawa itu. Bismillah. Terpacak ni. Kita nak berapa jam lagi? Ni, kapal 8. Jalan jauh 8. Kapal 8. Oh. Tarik X dia is. Tarik X ke is. Nanti tengok akhirnya. Okey. Sekarang ni keadaan agak gentir Situasi agak gentir sekarang ni. Membahayakan ni. Bismillah. Dia tengah bili ni. Boom. Dah tinggal video. Oh. Ni lah, jangan terpaksa ni dah kata. Okey, apa-apa pun dah selamat naik. Alhamdulillah. Sekarang ni dekat tengah-tengah jalan Gambang Kuantan. Tengah-tengah jalan Gambang ke Kuantan ni. Sana dari Gambang, sana menuju ke Kuantan. Untuk penurunan jasa jalan ni, diorang lapis layar. Ha? Pakai kayu, pakailah.
Ni nampak tengok muka-muka kawan-kawan saya hebat-hebat. Yang sanggup tahan mengantuk. Kan? Ha? Apa dia? Yang tahan mengantuk untuk menyampaikan ke sini. Memang padu bro. Steady teruk. Sekarang ni kerja-kerja nak membersihkan tanah-tanah atau trailer ni sedang dijalankan. Apa ni? Lumpur tanah-tanah ni kan. Kena bersihkan lah. Nanti nak balik masuk highway je bergabung-gabung. Kena kita orang. Nanya.